Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam podcast PPD JB #kongsi sedikit. Wah, baik. Ada hashtag Hashtag kongsi sedikit. Jadi pada hari ini kita sekali lagi dapat bersua dengan kita punya panel tetap kita, iaitu Tuan Haji Saliman bin Selamat, Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Selamat datang Tuan di sini. Dan hari ini saya bersama dengan hos tetap kita jugalah, Puan Saidatul, untuk bersama-sama bagi tajuk kita pada awal tahun ini, iaitu tahun ini tahun kita. Baik, pada di awal tahun yang baru-baru ni, pada 9 Januari yang lepas, apabila dalam ucapan awal daripada YB Menteri Pendidikan menyatakan tentang tahun ini tahun kita, yang mana pada tahun ini kita nak menuju kepada perkara-perkara yang mana ditegaskan tentang reformasi pendidikan, pendidikan manusiawi dan pendidikan inklusif. Jadi Tuan, rasa kita dah boleh mula menuju mengorak langkah dengan laju. Jadi untuk soalan yang pertama Tuan, bagaimana kita di PPD ni dapat menyokong kepada agenda ini? Silakan Tuan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hafiz, Saidatul, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya kasih sekalian. Betul, yang Bapak Menteri baru ini dalam perutusan awal tahun 2026 menjelaskan tentang iltizam baharu yang berbeza pada tahun 2026, kerana serentak dengan tahun ini akan berlaku perkara-perkara yang berbeza. Misalnya di sinilah pelancaran rancangan pendidikan negara yang dilancarkan semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebelumnya telah dilancarkan tentang kurikulum prasekolah 2026 yang sedang berlangsung pun di sekolah-sekolah yang ada prasekolah. Dan dalam masa yang sama kita akan berdepan dengan kurikulum persekolahan 2027 tahun depan. Jadi bertepatanlah dengan tema tahun ini tahun kita, yang memberikan satu gambaran tentang iltizam baharu, khususnya tentang reformasi sekolah. Yang telah disebut sebelum ini. Soalan tadi tentang apakah peranan kita di PPD. Betul, PPD sebenarnya ada peranan yang sangat besar untuk memastikan perkara-perkara besar berlaku dalam pendidikan, terutama bila disebut tentang pendidikan manusiawi. Yang dulunya disebut, Ron Miller dulu sebut tentang pendidikan holistik, tapi kita mengambil pendekatan untuk membina insan yang punya nilai, yang bukan sekadar punya daya intelek yang tinggi, kebolehpasaran tenaga kerja, sumber manusia dan sebagainya, tapi lebih penting lagi tentang bagaimana kita nak sediakan budak-budak kita ni, anak-anak kita ni yang ada nilai sahsiah, adab yang terpuji, yang boleh dicontohi, yang boleh membina sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan keluarga dan masyarakat serta negara. So benda-benda macam ini dijadikan sebagai teras utama dalam rancangan pendidikan negara. Sebab itu antara matlamat besar dalam rancangan pendidikan negara ialah tentang direction membina insan sejahtera, melahirkan insan sejahtera, yang satu diletak paling tinggi ialah tentang adab. Di situlah letaknya. Satu yang paling tinggi ialah tentang adab, yang sama dengan nilai akhlak, kemuliaan, martabat sebenar bagi seorang manusia untuk kembali kepada fitrah yang asal kejadian manusia yang bersih. Itu satu. Kemudian yang kedua disebut tentang pendidikan holistik. Betul. Antara perkara utama yang berlaku dalam reformasi sekolah ditulis tentang berteraskan kepada sokongan dan accountability. Maknanya sokongan pelbagai pihak yang tak boleh terpinggir, dan accountability maknanya kebertanggungjawaban pihak-pihak tertentu yang bukan sekadar pihak kementerian, jabatan, PPD, malah pihak-pihak lain termasuk institusi swasta dan sebagainya. Yang paling besar disebut tentang inklusif ni ialah tentang bagaimana pendidikan ini harus dimiliki atau dirakyatkan kepada semua orang. Tak ada orang yang terpinggir, tak ada orang tersisih. Sama ada orang bandar, orang kaya, orang miskin, orang sederhana, orang B40, orang macam mana sekalipun. Malah termasuk dari kalangan golongan kurang upaya. Tak ada sesiapa yang boleh dipinggirkan. Walaupun kita berdepan, setengah sekolah berdepan dengan tekanan enrollment yang sangat tinggi, terutama untuk pendidikan khas sebagai contoh. Tapi kita tak boleh menolak daripada mereka ini menikmati pendidikan. Betul kan? So itu maksud inklusif. Jangan sampai ada orang terpinggir. Jangan sampai ada orang tersisih.
Malah sampai satu peringkat Akta Pendidikan Wajib yang diperkenalkan baru ni menyentuh tentang selagi dia berusia di bawah 17 tahun, dia berhak bersekolah. Walaupun sebelumnya tak pernah bersekolah pun, tak kenal pun tulis dan baca. Tapi kita berikan juga selagi dia punya asas yang betul, kewarganegaraan dan kad identiti yang betul mewajarkan mereka untuk bersekolah, mereka dibenarkan bersekolah. So, tuan-tuan sekalian, para penonton, ini antara iltizam besar yang disebut dalam tahun ini, tahun kita. Sebab itu, bila Hafiz sebut tadi tentang reformasi sekolah, tentang peranan PPD kan, betul. Kita tak boleh tidak daripada punya peranan yang sangat besar. Apatah lagi semalam bila yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyentuh tentang metrik pembelajaran pada usia 10 tahun, tahun 4 di sekolah rendah, antara peranan paling besar dekat PPD ialah tentang bagaimana kita harus memberi sokongan dan bimbingan pada sekolah untuk memastikan tiada golongan yang melepasi metrik nanti, tidak melepasi tahap minimum. Metrik pembelajaran ini sebenarnya di negara-negara ASEAN dia telah dilaksanakan apa yang disebut sebagai SIPALAM atau Southeast Asia PAM, macam itulah istilahnya. P ialah Primary Learning Matrix, dan kali ini dilaksanakan pada anak kita yang usia 10 tahun. Sebenarnya dia satu perkara yang sangat baik kerana bila dia dilaksanakan pada usia 10 tahun, artinya akan ada nanti sebahagian murid yang tak melepasi tahap minimum. So, baki 2 tahun di sekolah rendah adalah perkara-perkara yang perlu diselesaikan di sekolah rendah untuk melepasi tahap minimum. Dan sekolah harus melaksanakan intervensi yang betul. So, di sinilah peranan PPD untuk memastikan sokongan dan bimbingan diberikan kepada sekolah supaya nanti akhirnya kita dapat perkasakan sekolah supaya mereka dapat melaksanakan intervensi yang betul, yang relevan, yang engage dengan masalah murid. Nah, kalau murid tak boleh baca, ini intervensinya. Dan tentunya intervensi-intervensi ini sifatnya harus bukan blanket semata-mata. Sebab orang sangat rencam, sangat pelbagai. Yang ini masalah bahasanya tentang KVK, ada orang KVKK, ada orang yang KV, kan? Ada orang yang masalah diphthong, ada yang masalah vokal, ada yang masalah double consonant. Dia bukan suatu perkara yang sangat mudah sebenarnya. Dan tentunya blanket intervensi harus diminimalkan. Sebaliknya melaksanakan apa yang dipanggil sebagai narrow cluster intervention. Perkara-perkara yang seperti ini mungkin tak semua orang kuasai dekat sekolah-sekolah. Matematik tak kuasai, sangat rencam. Bahasa sangat rencam. Sains begitu juga. Yang disebut semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang mata-mata pelajaran teras. Tentu tak lari daripada mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains dan matematik. Kerencaman penguasaan sangat pelbagai. Anak-anak kita pun walaupun dalam kelas yang sama, ada orang tak kuasai tentang kemahiran tertentu. Belah sini pula tak kuasai kemahiran yang berbeza. Sebab itu kita memerlukan kluster narrow cluster intervention. Atau tak jalan juga, selama 2 tahun itu sokongan harus lebih mikro sifatnya, supaya melaksanakan micro intervention. So, peranan PPD, Saudara Hafiz tadi tak lari daripada memastikan pendidikan ini, pendidikan inklusif, keutuhan nilai yang sifatnya lebih holistik, yang tidak berteraskan pada akademik semata-mata, kita setuju. Mengembangkan bakat kepimpinan, mengembangkan kebolehan dalam komunikasi, meningkatkan daya tahan dan keyakinan, dengan nilai-nilai dan adab yang terpuji, sahsiah yang terpuji, tetapi harus tidak meminggirkan sesiapa. Itu mesti sifatnya inklusif, tidak meminggirkan sesiapa. Artinya sampai satu peringkat 100% melepasi tahap minimum. Dan kita di PPD punya peranan dan tanggungjawab yang sangat besar. Dia jadi macam sebenarnya kalau tak berjaya tu kita lah. So kalau berjaya tu pun kita lah juga. Kita lah. So kita raikan lah kalau dia berjaya. Syabas, tahniah. Tapi kalau tak berjaya, ada lagi masih ada yang terpinggir, tersisih, yang tak melepasi tahap minimum. Itu pun wajah kita. Di situlah antara makna sebenar peranan PPD. Cukup kot setakat tu. Ya, Tuan, terima kasih banyak Tuan. Banyak perkongsian-perkongsian yang Tuan bagi tadi kita dapat lihat bagaimana sebenarnya kita lihat
bahawa pendidikan kita ni daripada peringkat yang di atas sehingga ke peringkat sekolah, berapa pentingnya PPD itu perlu memainkan peranan supaya kalau kita tengok dalam strategi reformasi sekolah tu sendiri boleh berjaya. Dengan strategi yang kedua lah, iaitu kita memperkasakanlah peranan PPD dalam menjadi satu sistem sokongan kepada sekolah. Baik, saya pasti tuan-tuan dan puan-puan, kita baru saja menolak langkah pada soalan pertama. Kita akan pergi pada soalan kedua selepas ini. Jadi kita rehat sebentar dalam podcast PPDJB #kongsi sedikit. Jumpa sekejap lagi.